Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan ia diceritakan semula oleh saya. Anda bersama saya Ekram dan kisah seram pada malam ini ialah: sekiranya anda ingin memandu ke pantai timur, Lebuh Raya Karak ialah laluan utama yang menjadi pilihan pengguna jalan raya. Banyak kisah misteri yang melibatkan lebuh raya ini sejak pembukaannya pada tahun 1977. Laluan sepanjang 60 km ini menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di Pahang. Kejadian ini berlaku 5 tahun lepas. Ketika itu, saya dan 3 rakan dalam perjalanan untuk menghadiri majlis perkahwinan seorang rakan di Tanah Merah, Kelantan. Perjalanan dimulakan sekitar pukul 1.30 pagi dari Shah Alam. Kami bergerak lewat kerana ada rakan-rakan yang bekerja shift petang. Sebaik sahaja kami melintasi Tol Gombak. 2 rakan saya, Aziz dan Malik, ingin meminta izin untuk tidur kerana mereka akan bergilir-gilir memandu mengganti saya. Sementara saya dan seorang lagi rakan bernama Hadi sedang berbual. Selepas melalui Bentung, jalan mulai sunyi. Ketika kereta menaiki bukit, saya terdengar seperti ada benda terjatuh menghempap bahagian belakang kereta. Hadi pun dengar bunyi yang sama. Bila saya lihat cermin pandang belakang, saya tidak nampak apa-apa. Memandangkan keadaan waktu itu sunyi dan gelap, saya teruskan juga pemanduan. Pada waktu itu, saya memang buka tingkap sepanjang perjalanan sebab saya ni jenis yang merokok. Dan udara di luar pun agak segar, sejuk sebab dikelilingi dengan hutan. Laluan berliku dan berbukit memaksa saya berhati-hati, khususnya apabila saya meningkatkan kelajuan kereta untuk memintas beberapa lori besar. Ketika itu, saya mula merasakan kereta yang saya pandu berat. Tapi saya tidak fikir yang bukan-bukan. Mungkin juga tekanan berat tu disebabkan oleh kereta automatik yang saya sedang pandu. Tapi sebaik sahaja saya melintasi sebuah lori balak. Pemandu tersebut menyalakan lampu besar berulang kali. Ingatkan, pemandu lori ini sahaja mahu mengganggu kami ataupun marah kerana dipotong. Jadi Hadi menyuruh saya memecut supaya tidak terus diganggu dengan nyalaan lampu yang tinggi. Takut-takut pula jalan yang saya lalui tidak kelihatan. Saya pun terus memandu. Tapi yang peliknya, ada 2-3 kenderaan yang memintas. Mereka juga turut menyalakan lampu tinggi. Malah ada yang membunyikan hon. Kata saya pada Hadi, mungkin mereka hendak memberitahu sesuatu. Saya pun kejutkan 2 orang lagi kawan saya yang sedang tidur, memikirkan kemungkinan sesuatu berlaku terhadap kereta saya. Saya ambil keputusan berhenti di bahu jalan untuk melihat jika ada yang tidak kena. Sebaik saja saya dan Hadi membuka pintu untuk keluar, Malik yang kebetulan memalingkan mukanya ke cermin belakang menjerit meminta saya meneruskan perjalanan. Allahu Akbar, Pul, kau jangan keluar, kita belah jom, jerit Malik dengan muka panik sambil menepuk-nepuk belakang kerusi saya supaya saya segera beredar dari kawasan tersebut. Tanpa memikir panjang, saya tutup kereta dan menekan pedal minyak. Malik menekuk muka sementara Aziz menenangkannya. Tingkap saya yang terbuka, saya tutup secepat yang mungkin. Hadi bertanya apa yang mereka nampak dan kenapa ketakutan sampai begitu sekali. Malik pun berkata, aku rasa aku nampak Pontianak. Dia tengah baring terlentang atas but kereta kau. Tapi muka dia menghadap kita. Masa aku toleh belakang tadi, mata aku betul-betul nampak matanya, kata Malik ketika menceritakan detik cemas melihat makhluk halus tersebut. Selepas mendengar, saya cuba memberanikan diri untuk melihat cermin pandang belakang, tapi tiada apa yang kelihatan. Hadi pula cuba memandang ke belakang menerusi cermin sisi. Pul, betullah, aku ada nampak benda dekat belakang, kata Hadi. Sejurus mendengar apa yang Hadi katakan, kami semua tidak putus membaca kalimah Al-Quran.
Hadi pula beberapa kali mengalunkan azan dalam tempoh 15 minit. Apabila keadaan menjadi tenang, barulah kami faham kenapa lori dan kereta yang memintas menyalakan lampu besar. Mungkin mereka mahu memberitahu kami tentang lembaga itu, tapi kami yang tidak faham. Mujur juga, saya masih boleh mengawal kenderaan. Apa tidaknya semua pun panik dan takut. Ini yang selalu mengundang kemalangan. Dengar-dengar cerita, ada yang cakap gangguan-gangguan di kawasan Karak Highway terjadi sebab kawasan tersebut memang keras kerana ia adalah tapak asal perkuburan lama. Mengikut seorang teman saya, dia ini adalah seorang pemandu lori yang selalu menggunakan jalan Karak Highway. Katanya lagi, gangguan-gangguan di situ adalah tanda marah roh-roh yang meninggal di kawasan tersebut. Kemungkinan besar roh-roh itu marah dengan pengendali truk tunda. Katanya lagi, dia sudah banyak kali melihat kemalangan ngeri berlaku di kawasan itu. Bila ada kemalangan, truk penunda akan datang. Kalau mereka angkut kereta rosak saja, tapi kebanyakannya buat bisnes di situ. Mereka perah limau dan tabur garam pada kawasan berdarah sebab mahu memuja roh untuk mendapatkan nombor ekor. Dalam kepercayaan mereka, perbuatan itu hanya akan menambah sakit pada si mati. Mungkin bukan semua buat begitu, tapi saya percaya ada yang buat roh itu tidak tenteram dan mereka bertindak mengacau pengguna lebuh raya yang lain. Terima kasih kerana menonton Kupi-Kupi Ghost Seram. Kisah ini sesuai untuk sesiapa yang gemar untuk mendengar kisah seram. Mulai pada malam ini, kami akan menerima kisah seram anda untuk dikongsikan di segmen ini. Cara untuk berkongsi ialah pergi ke laman Facebook kami. Tulis kisah seram anda di bahagian message. Kami akan memilih kisah seram untuk diceritakan di segmen ini. Tidak lupa juga kredit sepenuhnya kepada anda. Apa-apa pun, pastikan anda subscribe ke saluran ini. Kami akan memuat naik satu kisah seram pada pukul 10 malam setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.